Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala buat kali yang keseterusnya kita bertemu dengan Ramadan Karim, di mana bulan inilah yang kita dambakan. Sebelum ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selepas salat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Berdoa bermula daripada bulan Rajab untuk bertemu dengan Ramadan. Dan alhamdulillah, kita yang ada pada malam ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ada di antara kita, saudara kita, jiran tetangga kita, tahun sebelumnya Ramadan bersama dengan kita. Adapun pada kali ini mereka sudah tidak bersama dengan kita. Ada yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan di antara bulan yang dikenali dengan Syahrul Quran. InsyaAllah pada malam ini kita membicarakan berkaitan tentang nuzulul Quran. Malam ini merupakan malam yang ke-17. Kita dah 16 Ramadan berpuasa, malam ini adalah malam yang ke-17. Ada beberapa pandangan ulama terhadap tarikh penurunan Al-Quranul Karim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang pertama iaitu dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Iaitu di bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Ayat dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quranu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ila akhir ayat. Dalam ayat yang kedua Allah sebut, di mana dalam surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami turunkan, yakni turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan ada ayat yang satu lagi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumat taqal jam'an." Iaitu sesungguhnya kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami pada hari Furqan, iaitu hari bertemunya dua pasukan. Dan ada dalam ayat lain Allah sebut, ayat ini dalam surah Anfal. Ada dalam ayat lain Allah SWT sebut juga, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada hari yang penuh dengan keberkatan. Ada 4 ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Persoalan sekarang, Al-Quran sebenarnya diturunkan pada hari yang keberapa dan diturunkan bila? Dalam kitab Manna Qattan fi Ulumil Quran telah menghimpunkan ayat-ayat tadi dan menghuraikan terdapat 3 pandangan ulama menyatakan penurunan Al-Quran. Dan pandangan yang masyhur adalah pandangan Ibnul Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini merupakan sahabat, sigharus sahabat, yang mana Nabi SAW doa kepada dia, "Allahumma faqihka fid din wa 'allimka fit ta'wil." Ya Allah, berikanlah kepada kamu, iaitu
Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas, alim, faqih dalam agama dan juga mahir dalam ilmu takwil dalam tafsir Al-Quranul Karim. Jadi Ibnu Abbas menghimpunkan ayat tadi dan menyatakan Al-Quran ini ada 2 kali penurunan, 2 peringkat penurunan. Peringkat yang pertama, jumlatan wahidatan, iaitu diturunkan 30 juzuk total. Al-Quran ada 30 juzuk, iaitu 114 surah, diturunkan pada satu malam secara total, iaitu daripada Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini adalah tempat simpannya segala takdir Allah dan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan disitulah adanya qalam dan lauh yang termaktub segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran kalam Allah diturunkan daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu as-sama ad-dunya. Di dunia kita ni, atas Kaabah itu ada dinamakan satu rumah dipanggil Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itulah Al-Quranul Karim diturunkan daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah sebut, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, sesungguhnya kami turunkannya, iaitu Al-Quranul Karim, pada Lailatul Qadar, iaitu daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini duduk dalam hari apa? Dalam bulan apa tuan-tuan? Dalam bulan Ramadan. Bertepatan Allah SWT sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Pada bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Jadi dalam bulan Ramadan ada 30 hari, 10 yang terakhir itu terdapat Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar itulah diturunkan Al-Quran 30 juzuk, jumlatan wahidatan, 30 juzuk, 114 surah, daripada Lauhul Mahfuz kalam Allah itu turun ke Baitul Izzah pada satu malam. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala turun marhalah yang kedua. Yang tadi dinamakan marhalah yang pertama, jumlatan wahidatan, marhalah yang pertama, peringkat pertama. Peringkat yang kedua iaitu daripada Baitul Izzah tadi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu wahyu yang pertama diturunkan di mana tuan-tuan? Di Gua Hira. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beruzlah, yatahanna, dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan, Nabi dalam sedang yatahannath, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beruzlah, beribadah kepada Allah di Gua Hira, datang Jibril alaihissalam, dan cara ringkas hadis itu Jibril menyatakan iqra, sehingga Nabi Nabi menjawab qultu ma ana biqari, berulang sampai 3 kali, dan Jibril peluk dan Nabi dibacakan ayat surah Al-Iqra itu, dan Nabi menerima surah Al-Iqra itu. Ibnu Kathir ketika mentafsirkan ayat ini, Ibnu Kathir mengambil pandangan ini, ayat ini, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Anfal tadi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya yaumal taqal jam'an, iaitu pada hari yang kami turunkan ke Al-Quran bertemu 2 pasukan, iaitulah yang dimasukkan 2 pasukan di sini adalah dalam peperangan Badar, yang mana Allah sebut wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, iaitu tidaklah Al-Quran ini dan apa yang diturunkan oleh kami kepada hamba kami pada hari bertemunya 2 pasukan, iaitu hari yang bertemukan di antara pasukan orang Islam dengan orang musyrikin. Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini iaitu dalam peperangan Badar. Peperangan Badar, berlakunya peristiwa Badar ini adalah ulama Ibn Ishaq menyatakan 17 Ramadan. 17 Ramadan diturunkan. Maka Al-Quran diturunkan 17 Ramadan pada peperangan Badar. Ini adalah peringkat yang kedua. Pertama, turun daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah
dalam satu malam. Dan peringkat yang kedua, turun daripada Baitul Izzah ke Nabi SAW selama 23 tahun. Bermula daripada umur Nabi SAW 40, dibangkit menjadi Nabi, sehinggalah Rasulullah wafat 63 tahun. Selama 23 tahun Al-Quran diturun. Ini adalah pandangan yang pertama Ibnu Abbas dan jamhur ulama, kebanyakan ulama. Pandangan yang kedua, iaitu sebahagian ulama yang menyatakan Al-Quran ini turun setiap malam Lailatul Qadar dan setiap tahun selama 23 tahun. Dan pandangan ini berdalilkan dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar saja, malam Al-Qadar saja. Ini pandangan kedua. Pandangan ini merupakan pandangan yang lemah, bukan lemah, yang minoriti. Kerana majoritinya, iaitu jamhurnya adalah Al-Quran diturunkan 2 peringkat tadi, Ibnu Abbas yang kita sebut tadi, 2 peringkat tadi. Dan pandangan yang ketiga, iaitu pandangan yang menyatakan Al-Quran diturunkan bermula Lailatul Qadar sekali saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berterusan selama 23 tahun. Maksudnya diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar selama 23 tahun. Maksudnya tak ada 2 fasa. Dia satu fasa je. Turun Lailatul Qadar selama 23 tahun. Berbeza Ibnu Abbas tadi, fasa yang pertama Lailatul Qadar daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Baitul Izzah baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang rajih dan yang masyhurnya diambil pandangan yang 2 peringkat tadi. Yang pertama, turun daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada Lailatul Qadar dalam satu malam, keseluruhan jumlatan wahidatan 30 juzuk 114 surah diturunkan dalam satu malam. Dan barulah diturunkan satu persatu daripada surah Al-Quran tadi, 114 surah tadi, satu persatu selama 23 tahun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula wahyu yang pertama adalah Iqra, diturunkan di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ulama-ulama kita, terutama dalam mazhab Syafi'i, mengambil pandangan ini, iaitu pada malam yang ke-17 Ramadan diturunkan Al-Quran, iaitu wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril alaihissalam, melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Dan Al-Quranul Karim ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Al-Quran inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dzalika, Allah tujukan inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, dan ianya memberi petunjuk kepada orang beriman. Ada seorang ahli ilmuwan barat, mereka ini cuba nak mencari kesalahan Al-Quran, nak membongkarkan keraguan kepada orang Islam terhadap Al-Quran. Dia didanai oleh gereja, iaitu nama dia adalah Dr. Jerry Miller, sarjana, ahli saintis, didanai macam kami sebagai pensyarah di universiti. Biasanya kami akan diberi grant, dana. Ada FRGS, grant industri international, grant GPU, macam-macam grant, dana. Ada yang dapat
puluh ribu, ratus ribu, jutaan ringgit pun ada. Ada yang develop untuk Kementerian Pendidikan, develop software dan sebagainya, jutaan ringgit dana dibiayai kementerian untuk buat kajian. Yang ini Dr. Gilly Miller ini didanai oleh gereja. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia untuk mencari kelemahan, kesalahan dan untuk memberi orang Islam rasa ragu-ragu terhadap Al-Quran. Sama ada dari segi kesalahan cetakan, ejaan ataupun fakta. Dibuat kajian. Biasa macam kami buat kajian, macam saya dapat grant daripada SZNK, Lembaga Zakat Negeri Kedah, untuk develop, membangunkan kalkulator faraid, buat satu software sistem pengiraan harta pusaka. Didanai satu amount, dan saya bersama dengan tim, ada tim syariah termasuk Ustaz Fauzi dan sebagainya, pakar dalam faraid dan juga pakar syariah dan pakar IT, termasuk pakar matematik, pakar develop software, engineering software. Kita himpunkan untuk buat. Dia ni menghimpunkan beberapa tokoh ilmuwan pelbagai bidang untuk mengkaji kesalahan, kesilapan sama dari segi ejaan, bahasa ataupun fakta, sains, sastra dan sebagainya. Bila dia buat kajian, apa dia kata? Dia kata petikan yang dibuat kajian oleh satu artikel yang dikeluarkan oleh Dr. Kamarul, tesis ini, jurnal ini dikeluarkan oleh Dr. Kamarul Azmi Jasmi daripada UTM. Beliau menukilkan kisah ini dalam artikel beliau, iaitu menyatakan tidak ada seorang penulis pun di dunia ini yang memiliki keberanian kemudian ia menulis buku dan mendakwa bahawa bukunya itu tidak ada sebarang kesalahan maupun kesilapan kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Tuan-tuan, kalau nak sebut dalam tesis, biasa orang buat tesis PhD ni, dia akan melalui tapisan, ada 4 yang kurang. Proposal presentation, pembentangan proposal yang pertama, bentang bersama dengan pakar-pakar profesor depan dan bersama dengan pelajar-pelajar master PhD. Selepas kita bentang tu, akan disoal, dikritik, mana ada salah akan ditegur. Lulus yang tu, pergi pembentangan yang kedua, dipanggil proposal defense. Pembentangan proposal, mempertahankan proposal tu, dan akan dihadir oleh orang yang dilantik pakar-pakar dalam bidang tu dan dikritik. Kesalahan itu akan diperbetulkan. Lulus, pergi yang ketiga, iaitu dipanggil seminar ataupun mock waiwa, pra waiwa, dikritik lagi, diperbetulkan. Lulus, barulah pergi kepada waiwa tesis yang terakhir. Bila dah habis waiwa tu, kita perbetulkan, sebelum cetak hantar ke library tu, kita akan upah proofreading untuk buat semakan. Kita upah dia bayar dia untuk buat kesalahan cetakan, formatting apa semua. Lepas siap tu, barulah kita hantar ke library, bahagian perpustakaan, dia semak, diguna pembaris, ukur, bawa semua. Barulah tesis tu diperakui, dilulus senat, barulah diletak dalam perpustakaan library universiti. Walaupun demikian tuan-tuan, peringkat macam tu, tidak ada seorang pun dalam muka dunia ini yang berani mengangkat tesis dia. Sayalah tesis yang tidak ada kesalahan, dan cabar siapa yang nak membuat seumpama dengan saya ataupun semak tesis saya. Walaupun saya dah set tesis, saya tak berani. Dah 10 tahun tesis saya, hari ni bila saya buka balik, masih lagi ada kesalahan yang dalam saya tesis yang saya tu. Walaupun melalui pelbagai lapisan tapisan semakan tu, bila kita buka tu, masih ada lagi tesis kita tu kesalahan yang dapat, sama ada kontennya dan sebagainya. Tetapi Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak ditemui kesalahannya, dan Al-Quran mencabar.
in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka datangkan Al-Quran satu surah. Sebelum itu 10 surah. Ini Allah cabar satu surah. Tidak ada siapa yang berani. Sehingga hari ini tidak ada yang mampu mendatangi satu Al-Quran seumpama Al-Quran walaupun satu surah. Surah paling pendek apa dia, tuan-tuan? Surah Inna a'tainakal kautsar. Jadi doktor ini selepas dia buat kajian, akhir sekali dana tu diberi oleh gereja. Tujuan dia, finding dia, niat dia, dapatan tu adalah akan membongkarkan kesalahan Al-Quran, keburukan Al-Quran, salahnya fakta. Rupa-rupanya dapatannya Al-Quran tidak ada kesalahan. Dan satu-satunya kitab yang berani cabar orang untuk mengemukakan setanding dengannya. Lalu ia, doktor ini, iaitu Jilly Miller ini, melafazkan kalimah syahadah la ilaha illallah. Dia masuk Islam, tuan-tuan. Selepas dia mengkaji kesalahan Al-Quran, akhir sekali dia tidak menemukan kesalahan pada Al-Quran. Dan last sekali dia masuk Islam. Beliau ini masuk Islam akhirnya. Dan inilah salah satu mukjizat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Cuba nak dibongkarkan kesalahan Al-Quran, maka Al-Quran merupakan mukjizat. Al-Quran ini mukjizat. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah cabar, datangkan syuhada, pakar-pakar yang kamu bawa, nah sekini kamu benar dakwaan, kecuali satu, Musailamatul Kadzab. Dia pernah menyahut cabaran ni. Dia buat satu surah. Tuan-tuan tahu kan dalam Quran ada surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita tentang fakta sejarah. Iaitu sejarah siapa? Abrahah nak datang robohkan Kaabah. Dalam surah tu ada sejarah, fakta. Dia buat surah Fil. Dia cerita Fil wa ma adraka ma huwal fil fihi udunun tawil wa fihi anfun tawil wa udunun kabir. Sedap tak dengar, tuan-tuan? Macam Al-Quran kan? Tahu tak makna dia macam mana? Gajah, fil, gajah. Wa ma adraka ma huwal fil. Kamu tahu tak apa itu gajah? Fihi anfun tawil. Dia mempunyai mempelai yang panjang. Wa udhunun kabir. Dan telinga yang besar. Itu ending dia. Hebat tak? Orang gelak. Macam prasekolah punya fakta. Macam sekolah tadika punya fakta. Itulah Musailamatul Kadzab. Dia nak cabar Al-Quran, nak mencipta Al-Quran, lalu dibuat surah Al-Fil. Dia mendapat gelaran Musailamatul Kadzab, satu-satunya yang berani mencabar Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendatangkan ayat Al-Quran. Selepas itu tidak ada siapa yang berani. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sebut inna nahnu nadzikr wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turun Al-Quran dan kami memeliharanya. Jadi Al-Quran sampai kiamat tak dapat diubah dan tak dapat ditandingi, tak dapat dicabarnya sehingga akhirat. Rasa cukup sekali itu untuk malam ini. Wabillahi taufiq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.